Dalam peperangan skuter, semua brand berlumba-lumba nak buat motor skuter 200cc. Husky pun dia tak nak kalah guys. Dia datang dengan Husky 200. So, apa yang menarik dengan Husky 200 ni? Jom kita tengok. So, kali ni Husky datang dengan color yang menarik. Color dual tone. Dia ada color putih dan warna hitam. Kalau korang tengok, color dia macam chameleon. Dia berubah-ubah guys. Dan ada sedikit stripe merah. Nampak sporty sangat. So, yang ni pun aku minat guys. Korang boleh tengok, dia ada tulisan Husky 200. So, orang boleh tahu korang pakai Husky. So, yang kedua, dari segi meter, dia dah update. Sebelum ni pakai meter calculator. Sekarang dia datang dengan TFT yang full color. Nampak lebih upgrade dan lebih mahal. So, yang ketiga, of course, dari segi power. Daripada 150cc, sekarang dah upgrade 175cc. So, dengan beroutputkan 18 horsepower, 15.6 Nm of torque. Of course, dia punya power output lebih padu dan lebih pergi. So, untuk tank capacity, masih menggunakan 15 liter. So, memang cukup lah. So, kalau dari segi design, memang tak jauh daripada Husky yang dulu. Cuma dia janjikan color yang lebih menarik dan power yang lebih daripada sebelum ni. So, dengan harga bawah 12,000, korang dah boleh dapat Husky 200. Sekarang ready stock. Kalau korang nak, korang boleh tekan beg biru di bawah atau tekan link di bio. Let's go guys.